Kau ni kenapa sih? Kau nak buat lawak bodoh Tak pun kau nak buktikan yang kau ni memang terror ikut perangai buruk. Lah Sing, memang sebiji pun. Tak sangka aku. Hei, apa ni? Aku mendemonstrasikan yang aku juga boleh jadi pelakon seperti itu Hollywood punya. Biarkan Usop. Sing, bukan kau tu tak handsome. Mana boleh jadi pelakon? Hei, handsome apa? Aku kata muka aku macam itu. Rambo punya pelakon lah. Tu siapa pula yang datang tu? Okey semua. Kat sini aku rasa kita boleh buat syuting. Location dia pun okey. Angkat semua barang tu ya. Bos nak cari ni ke bos? Tak, kita shoot esok. Hari ni kita check location ni dulu. Ish, panas betul lah kat sini Liana. Rimas pula aku. Aku tak panas pun. Engkau tu kan berasal dari Afrika. Memanglah tak panas. Hoi, cakap bebel sikit lah. Dia orang ni kan tak habis-habis bebel. Macam mana Lawi? Alright tak location yang kau pilih kali ni? Lawi ikut aja. Siapa pula tu Alamak, Abang Lawi lah. Apa abang buat kat kampung Parit Sonto ni? Bawa tenang. Kau ni siapa? Cuba beritahu abang nama kau dulu. Saya Usop. Yang bertopi ni Dul. Yang kepala botak tu Abu. Dan saya Sing. Cecaka paling handsome di kampung Parit Sonto ni. Jangan marah. Lawi, siapa pula budak tu? Dia nak mengacau kita ke? Kau Abang Yusuf Kaslam kan? Pengarah terkenal tu kan? Alamak, Elfa Zeta dan Liana Jen pun ada lah. Ya, ini abang perkenalkan. Yang ni Yusuf Kaslam, pengarah terkenal. Hai, apa khabar semua? Abang nak buat syuting drama kat kampung korang ni tau. Lokasi kat sini, semuanya cantik-cantik. Kalau gitu kampung kita ni akan keluar kat TV lah ya Abang Yusuf. Tepat sekali. Lagi satu, abang tak cukup seorang pelakon lagi lah. Pelakon kanak-kanak kat sini ada siapa-siapa yang boleh berlakon lah. Dalam drama ni Abang Lawi, Kak Ira dan Kak Liana ada. Siapa yang dapat join sekali mesti glamour je lah. Tak payah susah-susah Abang Yusuf. Pilih saya. Saya adalah pelakon terbaik di kampung ni. Saya boleh menjiwai apa-apa watak pun. Pilihlah saya. Okey. Kalau betul awak boleh berlakon, esok datang syuting tepat pukul 9. Okey? Tapi sebelum itu awak kena hafal skripnya dulu. Baru boleh berlakon, betul tak? Lan? Tolong ambilkan skrip drama kemari. Hai, sibuk betul lah bos ni. Sehari kalau tak misalkan aku, mesti tak sah ni. Malam ni awak baca betul-betul skrip ni dan hafalkan. Okey? Terima kasih Abang Yusuf kerana memilih saya berlakon. Bos, ni lah buku skrip tu. Bos ni. Nah, ambil buku skrip ni. Hafal dong? Terima kasih Abang Yusuf. Abang Yusuf jangan risau. Saya tak akan mengapakan Abang Yusuf. Saya akan bagi yang terbaik. Nampaknya selepas ini Usop pasti akan bermimpi punya. Akan menjadi seorang pelakon andalan. Sungguh tak aku sangka aku dah menjadi seorang pelakon. Kejap lagi bolehlah aku tengok-tengok skrip tu. Nanti suatu hari mesti aku jadi popular punya, setaraf dengan bintang-bintang Hollywood tu. Ya tuan-tuan, malam ini saksikan filem sensasi tahun ini. Usop Sonterian dalam filem blockbuster Misi Mustahil. Kan betul saya kata. Pasti Usop sudah bermimpi sekarang. Sibuklah kau ni. Belah, jangan nak mengacau orang. Ya tuan-tuan, tiket tayangan semua yang habis dijual. Filem lakonan Usop Sonterian ini pastinya akan menggegarkan dunia. Hei budak, jangan bergerak. Bagi aku microchip tu. Kalau tak aku tembak. Kau panggil aku budak Aku hero cerita ni, kau tahu tak? Selupa betul mulut kau. Baru kau tahu kehebatan aku. Tu dia. Pukul dia cepat.
Bunuhnya budak. Sakitnya. Oh, heroku yang handsome. Engkau telah selamatkan aku. Oh, hebat sungguh kau ya. Aha, tibalah masa untuk kita isytiharkan lagu terbaik di festival film kita kali ini. Pelakon terbaik tahun ini dimenangi oleh Usop Sontorian dalam filem Misi Mustahil. Syabas untuk Usop ya. Oi. Apa kau buat ni, ha? Tak ada kerja lain ke? Abang Budin. Apa Abang Budin buat kat sini? Datuk, ni kan rumah aku. Yang kau tu pagi-pagi dah menjulang raket badminton tu apa pasal? Sewel. Ha? Raket badminton? Kau dah tak betul esok, ha? Alamak, baru aku teringat. Pagi ni aku ada syuting drama. Habislah aku, dah lambat ni. Habislah aku, macam mana ni? Apa pasal ni Budin? Mak dengar bising-bising dari luar? Entah je, Mak. Usop tu, ha. Dah macam orang gila pula Budin tengok. Apa pasal? Dah tu, pagi-pagi dah angkat raket badminton. Lepas tu dia kata dia ada syuting drama pula. Tak kena gila tu. Oh, betul lah tu. Semalam dia ada cerita dia dapat tawaran berlakon dalam drama terbaru arahan Yusuf Kaslam tu. Hah? Dapat tawaran berlakon drama? Jealousnya aku. Apa pasal lambat ni Yusof? Nasib baik kita orang belum start lagi ni. Sorry lah Abang Yusof, saya terlewat bangun tidur tadi. Sorry Tak apalah. Sekarang ni awak pergi hafal skrip sekali lagi. Jangan terlupa pula. Baiklah Abang Yusof, saya nak pergi hafal lah ni. Dalam masa setengah jam lagi kita start syuting tau. Nasib baik aku ada time lagi nak tengok skrip ni. Kalau tak, langsung aku tak hafal. Mana dia aku punya watak ni? Takkan tak ada langsung. Susah betul lah cari ni. Hai, dah separuh buku skrip ni. Takkan tak ada lagi kot. Lawi, Ira. Lawi, Diana. Lawi, Diana. Alamak, betul lah tak ada lah. Mana ni? Alamak. Okey, semua ready? Kita nak mulakan ni. Kamera? Macam dah ready ke? Semua right, bos. Okey. Light. Camera. Action. Betul ke drama lakonan Usop ditayangkan hari ni? Sialah. Kalau tak kelak Abang Budin mengajak kita menonton drama itu di rumahnya. Alah, aku tanya je lah. Tapi Usop langsung tak ada cerita kepada kita. Bagaimana kelakonan dalam drama tersebut? Aku syak pasti ada apa-apa yang berlaku ni. Betul cakap kau tu Sing. Dah seminggu aku tak nampak mata hidung dia. Asyik terperak kat rumah je. Entah-entah dia lah yang surat peminat dia kot. Mesti dah ada glamour dah tu. Tak apa. Kita tunggu dan lihatlah Abu Dandul. Kita lihat. Cepatlah. Dah nak start dah ni, ha? Kau ni Budin, janganlah terpekik pula dalam rumah. Bisinglah. Relax lah kakak. Usop, kau tak nak tengok ke drama lakonan kau ni? Budin, dah start ke belum dramanya? Ni tengah tunggu iklan je ni, ha? Usop mana? Kat belakang, ha? Yorok lah tu. Kamu tak nak tengok ke muka kamu keluar dalam TV ni? Kawan-kawan kamu tu semuanya dah ada kat sini ni. Dia orang nak tengok kamu berlakon dalam drama tu. Apa pasal kamu senyap pada esok?
Dia malu agaknya tu Pak Mat. Malunya menjadikan muka dia merah lah. Woi, korang. Dah start dah ni ya. Cepatlah. Dah start dah ni. Sekarang tibalah masanya untuk kita saksikan cerita drama. Tuan-tuan jangan pergi ke mana-mana. Drama minggu ini bertajuk Semalam Berwarna Coklat Air. Ira, kau harus faham keadaan kita sekarang. Kedua-dua ibu bapamu tidak menyukai aku. Aku malu, Ira. Malu. Tapi Lawi, itu semua tak penting. Yang penting kita saling sayang menyayangi. Aku tak mahu berpisah dengan kau, Lawi. Jangan tinggalkan aku. Ini semua sudah takdir, Ira. Oh, kau main ketiga ya, Lawi. Jatah tak guna. Lana, apa kau buat kat sini? Aku dah lama memerhatikan kau, Lawi. Aku dah tak tahan dengan perangai kau tu. Kalau kau nak bunuh orang, bunuh si Lawi ni. Aku belum kahwin lagi tau. Jangan, Lana. Jangan. Jangan. Aku bunuh kau berdua terus. Tak payah banyak cerita. Apa kau buat dengan senapang tu, ha? Kau dah gila ya? Abah, apa abah kat sini? Tak ada. Abah saja jalan-jalan. Tak boleh ke? Yang kau main senapang abah tu apa pasal? Oh, saja je. Badan dah besar tapi perangai macam budak kecil. Menyusahkan orang aja. Nana, aku masih sayangkan kau lagi, Nana. Ira ni hanya menyebut je dalam hidup aku. Nana, kau nak pergi mana tu, ha? Nana malu, Abah. Malu. Nana, jangan tinggalkan aku, Nana. Liana. Liana, tunggu. Liana. Adik ada nampak tak seorang perempuan lari ke arah ini tadi? Ada bang. Kakak tu tadi dia pergi ke arah sana tu ha. Terima kasih adik, terima kasih. Liana, tunggu. Liana. Liana, aku sayang. Liana, aku sayang padamu, Liana. Tunggu aku, Liana. Tunggu. Tunggu. Ya, kita berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa. Macam ni anak kambing mau boleh berlakon. Malunya aku. Itulah, aku gagak sangat. Sekarang ni semua orang gelak aku. Malunya aku. Pas ni aku malas dah nak berlakon-lakon ni. Bukannya orang nak bangga pun dengan kebolehan aku tu. Abah bangga tu. Abah, betul ke Abah bangga dengan Sok? Bukan senang nak tengok muka anak Abah masuk TV. Mananya tak bangga. Nak harap abang bujen kamu tu langsung tak boleh berlakon. Menghabiskan masa, bolehlah dia tu. Lagipun, kan anak Abah ni pelakon terbaik kat sekolah kan. Itu pun dah cukup membanggakan Abah. Abah ni betul-betul sayangkan kau, Sok. Dah, jom kita balik. Nanti Abah belanja ais kepal. Alah, akan ais kepal aja wah. Ayam goreng tak ada. Yelah, ayam goreng pun ayam goreng lah. Yahoo, barulah best abang. Dah habis makan kan, balik rumah baca buku ya. Alah, tak boleh relax ke abah? Okeylah abah, sayang abah.